The same thing in the same way all the time. Nothing changes, all these faces keeping their mind closed. Always the same. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Alisha Maira binti Muhammad Anwar, kru TVPSS anda. Hari ini kami bersiaran dari The Grand Hall Port Dickson sempena Festival Pendidikan Negeri Sembilan 2025. Jom ikuti saya hingga ke penghujung video. Festival Pendidikan Port Dickson berlangsung selama 2 hari bermula semalam Khamis bersamaan 16 Oktober dan hari ini Jumaat 17 Oktober 2025. Untuk makluman, festival ini terbuka kepada semua orang, warga pendidikan, ibu ayah dan tentunya murid-murid sekolah jemput datang ke festival yang sangat meriah dan gempak ini. Mesti ramai nak tahu kan apa aktiviti yang ada di sini. Okey, baiklah, untuk pengetahuan kalian, ada pameran stamp, TV, digital seperti kursus playground, poster kanva, tandingan filem pendek dan berbagai lagi. Bukan itu sahaja, ada juga pameran institusi pendidikan tinggi seperti UiTM, UCSI dan juga MSU. Banyak pendedahan boleh diperolehi di sini. Jom kita melawat ke gerai-gerai di sini. Reruai MDEC, Pusat Sains Negara dan juga Mr. DIY ada di sini. Pelbagai aktiviti diadakan, hadiah pun menarik. Jualan PPKI SMK Tanah Merah. Lebih kurang jam 10.30 pagi, Menteri Besar Negeri Sembilan iaitu Yang Amat Berhormat Datuk Seri Aminuddin bin Harun
serta Pengarah Pendidikan Negeri Sembilan iaitu Puan Khalidah binti Omar telah pun tiba untuk perasmian penutup festival. Ni, jumpa lagi. Bye.